Naik daripada bawah naik ke atas. Kita boleh potong bagi putih. Boleh. Orang kata kalau kita ni orang kata macam kita dongeng, tapi siapa-siapa jenis layan ataupun mana-mana laut nampak putih beliung tengah laut buat betul ni memang jadi putih sungguh. Telanjang. Tak telanjang. Ya. Tak telanjang. Waktu mana kita nampak putih beliung tengah laut tu, kita nampak tak kira 3 beradik atau 7 beradik kan. Waktu tu kita baca kita baca Fatihah. Baca Fatihah. Waktu lepas baca Fatihah kita baca qul huwallahu ahad ahad. Waktu kita kata ahad. Kita baca Fatihah habis. Lepas tu kita qul huwallahu katakan Allah ahad. Qul katakan Allah esa. Ahad. Masa ahad tu kita kerak. Putih. Demi Allah saya kata siapa yang nampak putih beliung tengah laut buat petua ni. Putih selamat. Petua ni jadi. Besok member kena rigan betul beliung. Rigan perahu lebut tu. Rigan. Tu kata kalau kita jadi nelayan, siapa jadi nelayan, dia nampak putih beliung tengah laut kan. Baca Fatihah bagi habis, lepas Fatihah bagi Iblis. Beliung ni apa nama dia jin perempuan. Dia baca Fatihah bagi habis alhamdulillah tu bagi habis. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan wallah Allah ahad esa. Ahad. Masa ahad. Tak tangan. Ada yang tengah dia pusing ni. Dia rokok. Ahad tak ahad tu. Tak ahad. Kita akan nampak putih beliau tu putih sendiri. Kan. Jadi saya belajar kat mana tau? Saya belajar kat nelayan tua. Dia ajak saya. Contoh kita nampak je nak main rumah kita pun boleh kata. Nampak putih beliau main, kata. Bukan kata di laut. Saya tanya, adakah di laut saja? Dia kata bukan nanti di laut. Walaupun di darat buat. Maksudnya putih beliau tu kena baca Fatihah baca alhamdulillah habis, Fatihah habis. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Buat tangan kat. Ada orang tengah tu dia tarik, dia baca atas daun rokok, tarik putih. Maka putih beliau tadi putih. Jadi buatlah. Benda ni sebenarnya petua, tapi dalam ilmu tu ada petua dan dia manfaat. Jadi buatlah benda tu mudah. Saya cerita kat kawan saya, dia kata jadi. Tapi saya tak pernah buat. Tapi dia apa nama satu dia azan. Putih beliung kuat-kuat. Bukan putih beliung, dia kata ribut kuat. Bukan orang tu azan lah apa semua kan. Rumah tetap terbang. Kan ribut kuat kan? Ribut kuat kan? Perasan tak orang tua-tua dulu boleh ribut kuat pasal apa? Dia cucuk lilin ataupun dia cucuk pelita. Orang tua-tua dulu. Bila ribut nampak kuat dalam dia cucuk pelita dalam rumah. Biasa dengar cerita ni? Tak besar dia siapa tu dia apa? Baik. Nanti saya cerita rahsia pelita tu macam mana kita nak elak ribut tu kena. Tapi orang lain ni dia akan kata tahyul lah orang kata lah ni. Lek atau lek.